Ada macam-macam gila kat pilihan raya Sabah sekarang. Gila apa pula tu bagus? Ada yang bawa semua salah sila keturunan masuk bertanding. Bertanding pasal nak guna lain parti pula tu. Ada lagi Sabtu tu kan, laki bini pula masuk bertanding. Ada juga yang tipu Ijaz Azhar sebab nak jadi calon bagus. Tapi ni yang paling best. 4 orang ni dah jadi timbalan menteri bersibuk nak bertanding. Katanya tolak parti Malaya. Tapi yang rasuah dan kira kuasa tu orang Melaya ke?